perkulupan, nanti sakit perut. Kamu tak makan pecal? Ini panas lagi. Halo semua, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang tengah hari. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk video kali ini macam biasalah, anak pergi sekolah lagi, saya nak masak pecal. Hari ini kita buat pecal. Dah lama tak buat pecal, teringin pula. Tiba-tiba terbayang nak makan pecal. Bila perut lapar, kita mesti terbayang makanan-makanan yang kita pernah makan dulu. Macam tu lah. Tu saya terbayang pula, tiba-tiba kat kepala saya tu terbayang pecal. Teringin nak makan pecal. Cepat-cepat pergi cari barang, lepas tu kita buat pecal. Ni saya nak goreng dia punya kacang dulu. Kacang tanah ni, saya nak goreng dulu tapi saya dah cuci. Kembang sikit lah, tak apa. Saya nak goreng kacang tanah. Ni nasi impit. Nasi impit ni saya dah rebus tadi tapi masih panas lagi. Ni nak kena sejukkan dulu. Dan letak kat luar dulu. Saya nak goreng kacang tanah dia dulu. Ni nak letak kat luar. Biar dia sejuk. Kena kipas kat depan sana biar dia sejuk. Saya letak depan dulu. Kuali panas. Okey, saya nak goreng kacang tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persayuran pula kat sini saya ada apa nama tu? Gobis. Ada sayur gobis, saya dah potong-potong, dah cuci. Ada kacang panjang. Ada toge. Campur-campur aja. Ni ada apa nama ni? Kangkung. Ada kangkung. Kangkungnya okey lagi lah. Sebab dah 2 hari saya beli. Ini yang saya nak rebus kejap lagi. Saya goreng dia punya kacang dulu. Saya goreng kacang dia dulu dengan bawang-bawang dia. Lepas tu saya rebus dia punya persayuran. Sebetulnya rebus belah sini pun boleh. Okeylah, saya jerang air je lah kat situ. Okey, minyak pun dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambil tunggu kacang ni, saya nak rebus air sebelah ni. Saya nak rebus perkulupan. Persayuran. Kena rebus dulu. Okay, saya rebus sebelah sini. Nak masak perkulupan. Sambil tunggu kacang ni masak. Dengan dia punya bawang-bawang sekali. Dan saya ada mie juga ni. Ini mie kuning. Untuk campuran kita makan. Siapa yang nak makan dengan nasi impit boleh. Nak makan mie kuning pun boleh. Anak saya yang kecil tu dia suka makan dengan mie kuning. Ini bawang yang saya nak goreng kejap lagi. Pakai tangan aja. Ini dia. Ada kencur juga. Kencur dengan daun limau. Okey, kacang tanah dah, apa nama tu? Kacang tanah dah siap. Dah masak dah. Air tu pun dah mendidih. Ni saya nak goreng perbawangan ni, ada bawangnya semua saya nak goreng. Ada bawang merah, bawang putih dengan cili api. Bismillahirrahmanirrahim. Simple aja. Saya buat kuah pecal simple-simple aja. Cili api. Bismillah. Tutup biar tak meletup.
Saya tutup kan, biar dia tak meletup-letup. Dan ni air dah mendidih. Saya nak rebuskan persayuran. Ni saya rebus kacang panjang dulu. Dia keras kan? Saya rebus kacang panjang dulu. Bismillah. Persayuran. Letak sini dulu. Biar sejuk. Biar sejuk sikit. Baru kita blender. Dan saya juga ada tempe kat sini. Saya lupa. Saya ada tempe. Ada kat peti ais tu. Baik, kita goreng aja. Kita gorengkan dia. Cuma tahu tak ada. Adanya tempe, kita goreng tempe. Goreng aja lah semua. Garamkan sikit lah untuk tempe. Banyak sikit aji, kunyit, kemasin tu, dan masukkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang panjang dah siap. Kita angkat panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah empuk dah. Kacang panjang dah siap. Lepas kacang panjang, gubis. Rebus gubis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun letak sini dulu. Nanti sekali blender. Oke, tempe pun dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak payah garing-garing sangat pun boleh aja. Boleh makan dah. Sudah masak. Gubis pun dah siap. Gubis dah empuk. Tiriskan dulu. Kita tapis, tiriskan kat sini dulu. Lepas tu saya nak rebus toge. Jatuh. Dan saya nak rebuskan toge. Ini togenya. Bismillahirrahmanirrahim. Toge sekejap je. Oke, toge pun dah siap. Toge pun dah empuk. Toge sekejap je. Mendidih satu kali dah boleh angkat dah. Ni toge. Toge dah siap. Oke, saya nak rebus kangkung. Ini sayur kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkung. Oke, saya pindahkan sayur mayur ni kat sini sebab ni tak muat. Ni tak muat, jadi saya pindahkan kat sini. Tuang aja. Bismillah. Sini besar sikit. Biar dia punya air tu menetes kat bawah. Dengan toge sekali. Bismillah. Dan ini saya ada tambahan telur. Saya nak rebus telur. Pada yang suka tak suka. Ini saja saya buat tambahan saja.
Ada yang suka makan telur, ada yang tak suka. Ni kangkung pun dah siap. Tutupkan api lah. Kejap. Saya nak tukar air sebab saya nak rebuskan dia punya mi tu. Sebab ni dah guna untuk sayur kan. Warna pun dah hijau. Habis dulu. Ni sayurnya dah siap. Kat sini dulu. Saya nak tukar dia punya air. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Okey, tunggu mendidih. Okey, air dah mendidih. Ni mi saya nak rebuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ni saya dah cuci ya. Mi pun dah mendidih. Ni dah masak ni. Boleh tutupkan api dah. Kita tapiskan. Ini banyak buih. Buih ni kapur. Dia punya kapur ni. Ni kena rebus. Kalau tak rebus nanti sakit perut. Sebab kapur. Tuang sini. Dan ni telur saya dah kopek. Ni dah pecah-pecah. Tak apalah, boleh je. Saya letak sini dulu. Tutup dulu. Ni telurnya tutup dulu. Ni untuk kuah kacang, untuk kuah pecalnya. Okey, ni saya nak blender sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi sangat. Saya ni bantut orangnya. Kalau nak apa kat sini je mesti terjengkit macam ni. Dan ini kencur. Kencur yang saya dah potong. Ni kencur ni fresh mentah. Saya masukkan mentah-mentah. Dia wangi, sedap. Saya suka letak mentah-mentah. Kalau untuk makan sendiri, kencur tu saya masukkan mentah. Saya blender mentah sekali dengan bawang merah, bawang putih yang dah masak. Ini daun limau. Daun limau. Saya dah cuci. Saya buang dia punya tulang. Ni saya letak frozen. Jadi warna dia kurang fresh lah. Ambil kat kebun sana, rumah sana. Jadi saya letak peti ais. Dan saya tambahkan garam. Garam. Sesuaikan rasa lah. Garam. Pak Ajinomoto. Ikut selera masing-masing. Sini saya ada gula merah dengan gula putih. Saya campurkan. Okey, dan tambahkan ni asam jawa. Asam jawa. Dah balik semua anak-anak mama. Dan tambahkan air. Tambahkan air ikut selera masing-masing. Busuk dia bukan busuk tapi dia mengerti dia wangi. Apa benda? Sekejap yang dah balik dah. Bersih-bersih pang. Okey. Sekejap Mau dengar perut. Oh, lapar. Okey, nak cepat ni. Okey. Ni saya blender. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan ni tu kuat sangat. Ni nak tambah.
Blender dengan air masak, bukan masak, air suam. Dan ini timun untuk menarik aroma. Kalau ada timun sedap lah. Tak ada timun pun sedap juga. Kalau ada timun tu dia punya aroma tu selera kita, bau dia punya bau tu. Oh. Timun. A few moments later. Mari kita pergi depan. Dia dah balik sekolah, Aisyah. Jom makan. Ni dah siap. Ni kuahnya, ni nasi empit, semua suam-suam lagi. Suam-suam. Timun ini telur. Timun telur. Ni tempe. Cantik. Okay deh, ni tutup aja sini dulu. Cuba sini. Ni sedapnya. Mestilah sedap. Kenapa lagi? Kau cara rambut dulu je. Ada macam tak? Ada macam. Oh, ada tempe. Sini letak. Timun mama tak letak lagi. Nak makan satu? Kejap. Makanlah. Cuci rambut dulu. Nanti rambut masuk pinggan. Rambut dia dah tebal. Gerbang. Tunduk sikit. Makan laju sikit nak sekolah dah. Makan makan laju. Apa nama ni? Kenapa sepang macam ni? Tak nak telur. Tak nak telur dia. Dia nak tempe tu. Makan lah. Rasa? Apa rasa? Tempe ada tahu. Tempe ada kawan nama dia tahu. Nama dia tahu, tapi tahunya tak ada. Sebab mama dah tak cukup masa nak lari pergi kedai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak kena suap dulu. Dah. Dah? Sedap. Tapi pun dah habis. Cepat lah. Ini baju dia. Dah kosong. Apa nak makan lah bang? Ya, dia makan apple ada. Makan apple? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan. Abang tu duduk makan apple. Makan apa bang? Duduk terkangkang macam tu. Apple. Tak nak makan pecel ke? Tak nak? Sekejap lagi. Ngantuk tidur. Ngantuk dia.
Lepas makan apple tu tidurlah. Kalau nak makan pecal, makan tu. Macam biasa, ni anak saya ni suka makan roti telur. Pergi sekolah nak makan roti telur. Ni saya buatkan roti telur. Bekal sekolah petang. Ya Allah, susahnya nak buka. Ni telur dengan gula. 1 biji telur dengan 1 sudu kecil gula pasir. Budak-budak kan suka manis. Saya tak letak garam. Sebab roti ni kan dah mengandungi garam di darah semasin, jadi tak payah letak garam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni anak saya suka makan ni. Dia kongsi dengan kawan dia makan. Kawan saya suka juga. Buat roti telur ni paling senang. Baju telur dengan gula, kacau-kacau, masukkan roti, dah goreng. Macam tu aja. Paling senang. Bila pintu pagar, pintu kayu saya tak tutup. Kalau pintu kayu saya tak tutup, monyet masuk dalam rumah. Ada je lah benda dicuri. Kadang dibawa biskut, kadang dicuri roti. Macam-macam. Apa yang dia nampak tu boleh makan, dia curi buat lari. Susu. Curi gas. Mana boleh monyet bawa gas ke Boleh macam. lah. Seorang pegang sini, seorang pegang situ. Lepas tu bagi campak dekat pokok. Pandai. Pandai je lah Abang Adik ni. Okey. Roti telur adik dah siap. Cepat jangan Cik Ain dah nak sampai dah ni. Penuh mulut. Sekarang terus. Wow. Ni beg letak dalam lah bang. Ni anak-anak ni. Ni mak juga ni kena kemas. Tapi tak ada. Ya, pada banyak ada tu. Betul-betul. Sudu. Apa pula? Kanan. Dia buat nama mana apa? Besarnya. Besar sangat potong dia punya nasi impit tu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak seorang dah pergi sekolah petang dah. Tenang saya duduk makan. Kalau dia belum siap pergi sekolah petang, tak boleh duduk tenang. Sebab masa tak cukup dalam kabut. Hari ni dekat sekolah makan roti je. Itu yang dia lapar tu tadi. Kan bang? Pukul 10 makan roti kat sekolah. Sampailah balik pukul 1. Memang dah lapar. Nak.
Dah lama tak makan pecel. Cakaplah saya dah habis guys. Menipu. Pecel mama dulu saya ada kat kampung. Pecel dulu mama kat kampung nasi dengan lauk je. Nasi dengan kuah je. Nak pecel. Pecel nasi impit dengan sayur. Yap. Kaki. Betul. Ingat. Ni zaman mama sekolah dulu. Kalau time rehat je mama mesti beli pecel. Mama tak suka jajan-jajan yang manis-manis. Kerepek-kerepek tu mama kurang minat. Mama ada pecel kan? Mama sekolah rendah. Mama aku tu. Dia sekolah rendah. Sana sekolah SD. Mama kau tu dulu. Mama tak ada duit. Gatal lah. Pasal gatal sini. Tak ada duit. Pun ada lah duit untuk makan tu. Time sekolah tu ada lah. Bukan tak ada langsung. Nak beli benda yang besar-besar yang mahal-mahal tu memanglah tak ada duit. Nak menyusahkan atuk. Mainan dulu tak ada. Mainan lagi ada kontrol tu tak ada dulu. Mainan anak patung. Boneka. Kita punya boneka satu. Anak patung satu pun itu tahan lama sebab kita jaga. Tak ada siapa-siapa. Berapa sen? Zaman dulu. Berapa ratus? Berapa RM1? 30, 50 ribu. Macam 10 ringgit duduk sini lah. Lebih kurang. Dulu tu mahal tu bang. Tu yang paling mahal. Ada je mahal. Dulu Mama kurang jajan. Masa sekolah pun kurang jajan. Paling time rehat mama suka beli dulu pecel. paling besar duit RM1 dulu lah. Yang paling besar sekali RM1. Oh sekarang kalau 10 yang sesen tu RM1 lah. Kalau sekarang. Kalau dulu. Kalau dulu 50 sen lah. Mama bawa duit. Zaman mama dulu 50 rupiah. Nikat kan? Nanti mama kat 50 rupiah tu. Ibarat kata kat sini tu 50 sen. 50 sen dapat apa? Dulu sekarang mana boleh? Nasi sekarang kat sini RM3. Ada yang nasi RM4. Ada nasi RM5. Tapi zaman kakak dulu RM1. Sekarang semua mahal. Nasi apa? Nasi ikan. Ikan dia tak kopek kan? Ikan besar ni dia suruh budak-budak yang kopek sini. Ikan apa? Ikan kembung? Bukan, ikan keli. Oh, ikan keli. Patutlah selalu minta ikan keli kat sekolah makan ikan keli Kat sekolah tak pernah makan ikan keli mahal RM4. Dengan sayur tu pun dapat RM1. Nasi kau main sikit lagi lah. Cukup makan je. Iyalah ikut perut budak lah. Bagilah lebih sikit ke? Satu centong. Macam nasi gepuk Paling batu. Tak habis lah bang tu banyak sangat. Manalah muat perut. Paling satu sudu makan. Satu sudu nasi